Okey, ini pelik dan kelakar juga. Kenapa pembangkang kelihatan happy bila RUU had tempoh Perdana Menteri dua penggal ini tak lulus dan mereka happy? Dalam sejarah undi untuk meminda Perlembagaan Persekutuan yang dicadangkan oleh pihak kerajaan, tak cukup 2 undi untuk dapat 2/3 majoriti. Lebih tak logik bila pembangkang rasa ini adalah satu kejayaan mereka mengekang RUU ini. Pelik sebenarnya. Pembangkang ni dia faham ke, tak faham ke, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Madani dan salam Ramadan Al-Mubarak. Okey, semalam bertarikh 2 Mac 2026 di Parlimen, satu rang undang-undang yang berkaitan dengan tempoh had penggal seorang Perdana Menteri, iaitu dihadkan kepada 2 penggal ataupun 10 tahun. Rang undang-undang itu tidak lulus. Jadi bila tak lulus ini, banyaklah juga pihak yang mengatakan bahawa kerajaan gagal, ada yang mengatakan bahawa pembangkang berjaya mengekang RUU ini. Tidak kurang juga yang menyalahkan ahli-ahli parlimen yang tidak mengambil bahagian maupun tidak hadir kerana menggagalkan satu usaha reformasi kepada institusi kerajaan. Okey, yang pertama sekali kita tengok apa tujuan RUU ini dulu. Saya tak mau cerita panjang-panjang, nanti anda confuse. Okey, RUU tempoh had penggal Perdana Menteri ini diwujudkan supaya mereka yang memegang jawatan Perdana Menteri tidak boleh memegang jawatan itu lebih daripada 2 penggal ataupun 10 tahun. Untuk mengelakkan seseorang itu jadi gila kuasa lah kan, 22 tahun, 22 bulan masih lagi nak jadi Perdana Menteri. Itu juga bertujuan supaya seseorang Perdana Menteri itu bila dia pegang jawatan terlalu lama dan selesa, akhirnya dia jadi diktator ke, salah guna kuasa ke. Potensi-potensi ini boleh terjadi bila dia terlalu lama duduk di dalam sesuatu jawatan. Jadi sebab itulah Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim mencadangkan supaya RUU ini diwujudkan. Untuk rekod, kita sudah pun ada 10 Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar adalah Perdana Menteri pertama yang mahu mencadangkan RUU seperti ini. Kalau seseorang itu duduk dalam jawatan Perdana Menteri, of course lebih lama lebih baik lah kan. Tapi Datuk Seri Anwar ni tak kan. Dia duduk dalam jawatan, dia pula nak hadkan penggal jawatan dia. Untuk rekod juga, kerajaan mempunyai jumlah ahli parlimen melebihi 2/3. 2/3 di dalam parlimen ini bermaksud 148. Okey, nampaknya ada beberapa salah faham, iaitu ada pihak mengatakan bahawa kerajaan dah hilang majoriti lah bila RUU ini gagal diluluskan kerana jumlahnya tak mencukupi untuk meluluskan RUU ini. Okey, RUU ini adalah RUU yang melibatkan pindaan perlembagaan. Bila dia sebuah RUU yang melibatkan pindaan perlembagaan, mesti mendapat undi majoriti persetujuan 2/3 daripada jumlah ahli-ahli parlimen. 2/3 bermaksud 148 orang. Sedangkan majoriti sebuah kerajaan untuk membentuk kerajaan adalah 112. Jadi jumlah yang bersetuju pula dengan RUU ini adalah 146. Itu bermaksud tak cukup 2 lah untuk mencapai 2/3. Tak cukup 2 untuk mencapai 2/3 bukan berarti kerajaan itu tak cukup number. Lebih daripada mencukupi tu bang. 146 tolak 112. Apa dia, formidable and convincing apa yang dulu tu aku pernah tak ingat dah. Jadi pelik juga bila pembangkang bersuara lebih-lebih. Yang masih tak cukup numbers ni pembangkang juga tau. Apa yang berlaku bila undi belah bagi tentang RUU ini hendak diluluskan di Parlimen? Kerajaan tak mendapat jumlah yang cukup, iaitu 2/3. Kerajaan hanya memperolehi jumlah 146, manakala 44 tak mengambil bahagian ataupun tak mengundi. Lebih kurang 32 ke tak hadir. Jadi jumlah ini cukuplah 222 ahli parlimen. Saya tak nak fokus kepada 146 yang mengundi itu. Tetapi ada 32 orang yang tidak hadir dan mereka ini sebahagiannya adalah dianggap penyokong kerajaan ataupun sebahagian daripada kerajaan Madani. Bila mereka tidak hadir ataupun mereka tidak memberikan undi kepada RUU ini, itu boleh kita ertikan mungkin mereka ingin menghantar isyarat kepada Datuk Seri Anwar bahawa mereka nak Datuk Seri Anwar ni lebih pada 2 penggal. Boleh gitu kan? Jadi kalau katakanlah itu isyaratnya, dekat mana kejayaan parti pembangkangnya? Otherwise, kata
katakanlah pembangkang rasa mereka lah yang menggagalkan move ini. Jumlah yang tak mengundi 944 aja bang. Kita anggaplah semua Perikatan Nasional tak mengundi. Takkan 44 orang aja. Sedangkan jumlah Perikatan Nasional ada 71 ke 72 macam tu lah. Maksudnya belah Perikatan Nasional pun ada bersetuju dan ada tak bersetuju. Secara mudah, nak mudah fahamnya, bila RUU ini tak berjaya diluluskan, maksudnya Perdana Menteri sedia ada mahupun Perdana Menteri yang akan datang boleh menjawat jawatan Perdana Menteri itu lebih 2 penggal. Kalau RUU ini diluluskan, 10 tahun je lah 2 penggal. Lulus pun baik, tak lulus pun baik. Lulus seorang Perdana Menteri hanya dihadkan 2 penggal. Tak lulus seorang Perdana Menteri bolehlah memegang jawatan sampai 22 bulan, 22 hari. Itu dah ada sejarahnya kan. Jadi pembangkang tak payahlah sorak lebih-lebih. Sebab saya rasa pelik pula bila pembangkang yang bersorak.